Boleh dianggap sebagai pasangan kekasih dari neraka berikutan kejahatan yang dilakukan secara bersama dengan menjerut leher seorang pemandu e-hailing sebelum melarikan kereta milik mangsa. Mangsa yang dijerut pada leher menggunakan tali sling diseret keluar dari Proton Saga sebelum kereta miliknya dilarikan ke Johor Bahru. Kejadian berlaku di Taman Negara Tanjung Piai Pontian, Johor Ahad lalu membabitkan suspek lelaki berusia 18 tahun dan suspek perempuan berusia 17 tahun. Bagaimanapun, kejahatan mereka tidak bertahan lama selepas polis berjaya menahan mereka tidak sampai 24 jam selepas melakukan jenayah di kawasan Pangsapuri Rakyat Sungai Putat, Batu Berendam, Melaka pada Isnin. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian sambun yang mendatangkan kecederaan pada jam 8.51 pagi Ahad. Siasatan mendapati suspek lelaki yang tidak bekerja mempunyai 7 rekod lampau berkaitan jenayah dan narkotik selain positif dadah jenis metamfetamin. Suspek remaja perempuan pula tidak bersekolah, tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan negatif ujian dadah. Kereta mangsa ditemui ditinggalkan di kawasan restoran makanan segera di Setulang Laut, Johor Bahru.